Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Page Mudah Mengaji.my yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala serta sahabat-sahabat geng Tadarus Ramadan. Alhamdulillah, pada jam 11.30 pagi hari ini kita akan sambung slot yang kedua. Slot Tadarus yang kedua, yang mana kita akan sambung muka surat 179 sehingga 186. Ia pun masuk kepada semua sahabat Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, untuk sama-sama memeriahkan lagi, memenuhkan lagi live kita pada hari ini. Sahabat yang telah pun berjaya masuk, boleh laju-laju komen nombor 1 di ruangan komen. Okey, masuk saja terus komen nombor 1 serta klik butang love dan juga like. Kemudian sharekan kepada kenalan-kenalan. Selamat datang Puan Nurlela Salim, Puan Ros Idris, Puan Suara, Waalaikumsalam. Puan Nurizan Sulaiman, Puan Nur Ifa, Puan Mastia Haji Ibrahim, Puan Bunga Tanjung, Puan Shanti Arif, Puan Raja, Puan Suryati, Puan Sabaria Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. InsyaAllah daripada 11.30 sehingga 12.30 hari pada hari ini, kita akan sama-sama menyambung sesi tadarus yang kedua. Jadi pun masuk sahabat semua, bantu saya sharekan kepada kenalan-kenalan yang lain melalui perkongsian di Facebook, Telegram ataupun WhatsApp atau apa-apa saja platform online yang tuan-tuan boleh sharekan. Okay, supaya lebih ramai lagi dapat hadir bersama-sama. Kita bantu sahabat-sahabat yang ternanti-nanti. Okay, link daripada tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah. Okey, syukur Alhamdulillah kata Puan Ina Saimin, dan share Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat live kita pada hari ini kepada semua yang kita sharekan, insyaAllah. Waalaikumsalam Puan Nuriza Mamat. Okey, dah berjaya masuk terus komen nombor 1. Puan Salbiah Kadir, Puan Nurfisah Osman, Puan Salma. Selamat datang sahabat semua. Jemput sharekan. Maklumkan kepada kenalan-kenalan, slot tadarus yang kedua telah pun bermula. Waalaikumsalam Puan Nurizan Mamat, Puan Lia Kama, Puan Zawiyah Jaafar, Puan Anissa Nur Hidayah, Puan Salbiah Napiah. Mengaji kerana Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama pasang niat mengaji semata-mata kerana Allah pada pagi ini. Okey, jom sahabat semua, komen nombor 2 untuk kita mulakan live yang kedua pada hari ini dengan istighfar, selawat dan juga suratul Fatihah. Okey, jom komen laju-laju nombor 2 di ruangan komen. Sementara sahabat kita yang lain masuk melalui link yang telah pun di-sharekan, kita mulakan dulu dengan muqaddimah, insya-Allah. Jom, komen nombor 2 kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Okey, seterusnya jom tuan-tuan puan kita niatkan bacaan Al-Quran kita pada hari ini nak dihadiahkan kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda, para tabi' dan tabi'in, kedua-dua ibu bapa kita, pasangan-pasangan kita, ahli keluarga serta muslimin dan muslimat seluruhnya. Juga nama-nama yang telah pun tuan-tuan puan submit ya dalam Google Form. Mudah-mudahan kita doakan pahala yang diniatkan, amal kebaikan yang diniatkan untuk almarhum almarhumah sampai kepada mereka, insya-Allah. Okey, jom tuan-tuan puan komen di bawah Al-Fatihah. Kita mulakan dengan a'udzubillah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jom tuan-tuan komen di bawah muka surat yang pertama pada pagi ini, iaitu muka surat 189. Tuan-tuan komen di bawah nombor 179 supaya sahabat-sahabat yang mungkin lewat sedikit masuk nanti boleh catch up lah kat mana kita dah baca. Okey, jom tuan-tuan kita mulakan dengan a'udzubillah. Sekali lagi sama-sama untuk muka surat yang pertama pada hari ini, pada slot yang kedua insya-Allah. Okey, jom sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Okey, jom sambung 180. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Semula. والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Okey, sambung. 181. Komen di bawah nombor 181. Jom kita teruskan. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
Okey, seterusnya muka surat 182. Okey, tuan-tuan, komen nombor 182. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Okey, 183. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا
تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Sambung ayat ke-47 48. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Okey, sambung 184. Okey, terus semangat tuan-tuan puan. Hampir saja kita ke muka surat yang terakhir. Okey, muka surat yang terakhir untuk surat kedua adalah 186. Okey, jom sikit lagi tuan-tuan puan. Komen di bawah nombor 184. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب في الحرب. Okey. Ya, saya nak berhenti kat itu sebenarnya. Fil harb. Okey, sekali lagi. Okey, saya ulang sekali lagi. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Seterusnya muka surat 185. Okey, 2 muka lagi sahabat semua, terus bersemangat. Jom komen di bawah 185.
Okey, selamat datang sahabat semua yang baru hadir. Jom sama-sama kita sambung ayat ke 100, muka surat 185. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Okey, buku surat yang terakhir 186.
Okey tuan-tuan, komen nombor 186. Jom kita sambung muka surat yang terakhir, slot yang kedua. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
Okey, alhamdulillah. Jom kita habiskan dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Okey, alhamdulillah. Selesai kita punya sesi tadarus yang kedua. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat semua yang hadir. Okey, yang beri-love dan juga like, yang sharekan live hari ini. Yang belum share nanti boleh share ya di hujung siaran untuk simpanan sendiri, pun untuk sebaran kepada kenalan-kenalan kita yang lain, insya-Allah. Okey, baik sahabat semua, sebelum kita bersurai pada hari ini. Hari ni tak ada tips, tapi kita nak share lah. Nak war-warkan kepada sahabat semua, nak ajak sahabat semua untuk isi borang untuk dapatkan sijil penghargaan geng tadarus Ramadan. Untuk pengetahuan sahabat semua yang hadir pada mana-mana slot dalam geng tadarus Ramadan, sama ada sempat join Al-Muq saja ataupun Yasin, ataupun sempat mengikuti semua live ataupun dapat sebahagian sahaja pun layak mendapat sijil penghargaan daripada mudahmengaji.my. Okey, sijil penghargaan ni kita akan berikanlah selepas majlis khatam pada minggu yang terakhir bulan Ramadan nanti. Jadi macam mana tuan-tuan nak dapatkan sijil ni? Mudah saja, boleh isi borang yang ada di live kita ni. Live kita ni kalau tuan-tuan tengok ada borang kat situ. Ada borang. Kejap ya. Okey, ada borang dekat situ. Nampak tak? Daftar GTR. Klik sahaja katalog Bill Please tu. Itu adalah link borang pendaftaran lah untuk dapatkan sijil geng tadarus Ramadan. Okey. Dalam link tersebut juga sahabat-sahabat boleh terus buat tajaan lah bagi sahabat yang berhajat nak taja geng tadarus Ramadan. Okey, kalau yang tak berhajat nak taja pun tak apa, ada juga form dekat situ. Yang penting kena klik dululah link tu, baru nampak borang dia kat mana. Okey, kat mana borang je, sekejap saya tunjuk. Loading sikit. Mana dia? Okey. Allah, tak boleh scroll pula. Jam sikit. Tak boleh scroll. Okey, dah boleh dah. Okey, kat bawah tu kena scroll sikit lah kat bawah tu. Bagi sahabat Al-Quran luar negara, bagi sahabat GTR luar negara, boleh daftar melalui saya terus lah, atau klik saja WhatsApp saya ataupun WhatsApp personal. Okey, untuk sahabat yang berhajat nak dapatkan sijil sahaja, boleh klik link yang bawah tu, rehaja.on.pay tu kan. Yang order form GTR 1446, boleh klik di situ untuk dapatkan sijil secara percuma. Okey, kalau perempuan cuba tak boleh, asyik tak boleh je kan. Maksudnya mungkin line tak berapa okey, ataupun ada server down ke, saya tak pastilah. Kadang-kadang ada masalah-masalah teknikal yang macam tu kan. Jadi terus saja WhatsApp saya. Nak lagi mudah WhatsApp je saya, untuk saya bantu perempuan daftarkan. InsyaAllah saya akan masukkan nama perempuan lah. Jadi kita nak bagi sijil ni kepada sahabat-sahabat yang hadir semua sekali. Jadi kalau boleh kita nak dapatkanlah nama perempuan, insyaAllah. Okey, jadi satu lagi saya nak kongsikan kepada sahabat semua bersempena dengan Ramadan. Mudah mengaji.my sentiasa buat ni lah. Kita namakan Bakur Ramadan. Okey, Bakur Ramadan sekarang pun dah dilancarkan. Kita dah mula ajak sahabat-sahabat yang berhajat untuk infak ya. Bakur Ramadan, satu bakul berharga RM70. Dalam dia ada
Adapun tuan puan RM70 tu keperluan harian lah, beras dan sebagainya. Okey, macam mana tuan puan nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut? Ni sertai projek Bakul Ramadan. Okey, kita akan bagikan bakul Ramadan ni kepada asnaf sekitar Teluk Intan lah. Okey, tajaan satu bakul RM70. Okey, ataupun tak nak taja satu bakul terus pun tak apa. Boleh taja seikhlas hati, 10, 20 ataupun lah sahabat-sahabat ikut kemampuan. Okey, boleh terus bank in, hantarlah resitnya kepada kami. Okey, ataupun klik sahaja link bill please tu. Macam nak dapat link bill please tu nanti saya kongsikan dalam grup insya-Allah. Okey, boleh bagi sahabat-sahabat yang berhajat insya-Allah. Okey, jangan lupa daftarkan nama ya tuan puan untuk kita bagi sijil penghargaan geng Tadarus Ramadan. Jadi setakat itu dulu pada hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadiahkan stars. Kejap saya baca nama sahabat-sahabat yang hadiahkan stars. Okey, Puan Ros Idris, Puan Diana Kamal, Puan Zuraida Yusof, Puan Salbiah, Puan Wan Faridah, Puan Nur Anita, juga Puan Salma dan juga Puan Ros. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi panjang umur rezeki. Kita jumpa lagi dalam slot yang seterusnya. Petang ni ada satu lagi slot tuan puan. Slot yang ketiga akan sambung pada muka surat 187 insyaAllah. Okay, jadi jangan terlepas. Kunci jam siap-siap lepas sebelum zuhur tu boleh tidur sekejap kan, berehat sekejap, kemudian solat zuhur dan boleh terus masuk slot yang ketiga insyaAllah. Jadi terus bersemangat tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Untuk slot saya lah, slot saya kita jumpa pada hari esok. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.